Aduh, CV Hafizah ni. Nampaknya anak muda berjaya ni, Kak Jah suka tengok. Meh Kak Jah ringkaskan, lebih senang nak faham. Hafizah ni, Nur Hafizah binti Musa namanya. Sekarang ni dia COO kat Smartcore. Syarikat besar tu tahu, pandai dia ada masters dalam information technology. Bukan calang-calang tau, kena belajar kuat ni. Pengalaman kerja dia, banyak. Mula-mula kat Uzma Integrated Solution, dia naik pangkat dari senior software developer sampai jadi operations manager. Sebelum tu, dia pernah kerja kat Orogenic Geosolutions dan Bond Pricing Agency Malaysia. Bijak betul pilih tempat kerja dia ni. Kak Jah pun kagum. Kat Efficient Softech pula, dia buat projek untuk klien besar macam ING Insurance dan Citibank. Wah, international level dah ni. Pandai dia bergaul, rajin cari pengalaman. Skill dia, jangan cakap lah. Java, JavaScript, Ajax, Microsoft SharePoint. Macam-macam dia pandai. Anak muda sekarang memang serba boleh, bijak, anugerah dan pencapaian. Banyak juga. Kak Jah tak ingat semua, tapi memang ramai yang akui kebolehan dia. Nampak tak? Hafizah ni memang seorang yang berjaya. Rajin, pandai dan pandai memilih peluang. InsyaAllah terus maju jaya. Siapa tahu nanti dia boleh jadi bos besar kat syarikat kita pula. Jangan cerita Kak Jah cakap ya.